Bebas! Congkai bebas! Bebas, bebas! Bebas, bebas! Dr. Kumar! Dr. Kumar! Bebas, bebas! Bebas, bebas! Lecu bebas! Lecu bebas! Bebas, bebas! Bebas, bebas! Saras bebas! Saras bebas! Bebas, bebas! Bebas, bebas! Congkai bebas! Congkai bebas! Bebas, bebas! Suku bebas! Suku bebas! Masukkan iyo! Masukkan iyo! Masukkan iyo! Masukkan iyo! Hancur, hancur! Hancur bebas! Bebas, bebas! Sukumaran bebas! Sukumaran bebas! Bebas, bebas! Bebas, bebas! Lecumanan bebas! Lecumanan bebas! Bebas, bebas! Bebaskan! Bebaskan! Kerajaan harus membebaskan mereka dengan segera. Untuk itu, hari ini kita buat satu tunjuk perasaan secara aman untuk memberitahu apa yang telah berlaku kepada 6 orang ini, kepada orang ramai. Kita pilih tempat ini kerana ini satu tempat awam dan rakyat boleh tengok apakah yang kita sedang bersuarakan kepada mereka. Dengan itu, bangun dan lawan suara rakyat, suara rakyat, suara rakyat laungkan. Kita bangun, kita bangun, kita bangun dan lawan suara rakyat, suara rakyat, suara rakyat laungkan. Kita bangun, kita bangun, kita bangun dan lawan. Hari ini kita di sini menuntut kebebasan kepada 6 tahanan yang ditahan sejak 23 yang lepas. Sampai hari ini, Kerajaan Barisan Nasional tidak dapat memberikan sebarang bukti apakah salah mereka, betul tidak? Betul. Kerajaan ada cakap apa mereka salah tak? Dulu cakap ada parang, ada ini, ada nak adakan satu peperangan terhadap Duli Yang Maha Mulia Agong. Tak sampai sekarang, apa yang ada? Jumpa dah senjata, ada tak? Ada tak bom? Semua tak ada. Kalau ada, saya cabar. Dan PSM semua rakan sekalian, cabar mereka. Esok, hantar mereka ke mahkamah. Betul tidak? Betul. Sepang! 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 Alik tidak! Alik tidak! IOW! IOW! Alik tidak! Alik tidak! Alik tidak! Alik tidak! IOW! IOW! Alik tidak! Alik tidak! Alik tidak! Alik tidak! IOW! IOW! Alik tidak! Alik tidak! Alik tidak! Alik tidak! IOW! IOW! Alik tidak! Alik tidak! அவங்க மேல எந்த ஒரு குற்றச்சாட்டும் அரசாங்கத்தால கண்டுபிடிக்க முடியல. ஏன்னா அவங்க வந்து குற்றவாளியே இல்ல. ஆமா. குற்றவாளியே இல்ல தானே? நிரூபிக்கப்பட்டா அவங்க வந்து நிரூபிக்கப்படணும்னா கோர்ட் கொண்டாடணும். கோர்ட்ல வந்து அவங்களோட குற்றங்கள் என்னன்னு விலக்கி சார்ஜ் பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு ஒரு தீவிரவாதி மாதிரி நம்மள பம்பு வச்சா வெடிச்சா மலேசியாவே செத்து போயிருமா. அந்த மாதிரி ஒரு தீவிரவாதி மாதிரி 6 பேர்த்தை பிடிச்சு வச்சு இந்த பிடிச்சு வச்ச இந்த நாள் முழுதும் நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துல நிறைய அதிர்ச்சிகள் தெரிவிச்சுட்டு இருக்கோம். உலகம் முழுவதுமே வந்து மலேசியா வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த 6 பேர்த்தையும் செய்யற அநியாயத்தை. அதனால sini saya banggalah yang semua yang datang ini bukan hal agama, ini bukan hal perkauman, ini juga bukan hal politik. Ini merupakan hal mengenai penindasan dan juga hal mengenai pencabulan hak-hak asasi manusia. Jadi sekiranya ini merupakan pencabulan hak-hak asasi manusia di dalam suatu negara yang demokrasi, setiap satu rakyat mesti turun untuk membantah semua undang-undang yang begitu zalim sebegini. Itu yang kita kena buat. Jadi jangan biarkan supaya pergerakan ini lenyap di sini saja. Untuk seluruh Malaysia kita gerakkan supaya setiap satu rakyat Malaysia akan mengetahui bahawa Malaysia ini walaupun demokrasi masih mempunyai
masih mempunyai akta-akta, masih mempunyai undang-undang yang begitu zalim. Dan saya juga telah memberitahu mengapa kita kena menggerakkan suatu proses untuk memberi bimbingan dan juga memberi pengajian kepada seluruh Malaysia. Apakah itu IO? Kalau sebelum ini rakyat jelata Malaysia tidak tahu apa itu emergency ordinance, tetapi selepas Dr. Jayakumar dan 5 lagi telah pun ditahan, seluruh Malaysia sudah tahu apa itu IO. Ada juga orang yang kata IO bersamaan dengan Akta Keselamatan Negeri, iaitu ISA. Tapi saya beritahu hari ini, IO lebih dahsyat daripada ISA. Betul. Lebih dahsyat. Sebab itu kita kena mempertingkatkan kita punya usaha supaya kita membebaskan semua daripada undang-undang zalim ini. Saya tidak mahu bicara banyak. Cuma saya nak memberi satu komen. Congratulations to all of you. You have kept the light burning. No light, nothing whatsoever. Still, you have been burning the candle light from Kuala Lumpur to here. Keep on doing it, because this is what we need. Because we need this in a democratic Malaysian country. Otherwise, it's useless calling ourselves a democracy. Yes. Saya mewakili Indra Market Sakti Malaysia lah. Okey, nombor satu saya nak beritahu 2007, okey, 2007 kalau kita seluruh rakyat Malaysia mengenali ISA apabila 5 tahanan Indraf ditangkap, semua rakyat Malaysia mula tahu apa itu ISA. Sekarang kerajaan Malaysia memberi peluang kepada rakyat Malaysia sekali lagi, okey, dengan menangkap 6 aktivis rakyat dan menjadikan IO ini satu undang-undang yang sangat dikenali oleh semua rakyat Malaysia. Bagi tepukan kepada kerajaan Malaysia. Walaupun Malaysia ada banyak pakar-pakar undang, Suruhanjaya Red ada buat undang-undang, banyak perlembagaan, banyak akta, tetapi Kementerian Dalam Negeri, terutamanya ketuanya Dato' Seri Syamudin, masih belum lagi jumpa mana-mana bukti untuk mendakwa ke-6 aktivis rakyat ini di mahkamah terbuka. Saya rasa ini sangat memalukan. Okay. Satu lagi perkara saya nak beritahu kepada hari ini. Buat pertama kali saya tengok di Ipoh hari ini, polis menjalankan tugas mereka dengan cara profesional. Walaupun ketuanya masih lagi degil. Okey, jadi kita ucap terima kasih kepada pegawai-pegawai keselamatan yang hari ini datang ramai di sini, SB semua. Terima kasih SB dan juga jurugambar polis. Ya, teruskan. Okey, kita minta rakyat terutamanya, walaupun hari ini hari Ahad, okey, tanpa mengira kaum, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, kita semua memberi memberi satu mesej kepada kerajaan Malaysia. Jangan nyaya rakyat miskin. Betul? Sebab 6 aktivis ini bukan saja mereka mewakili rakyat. Mereka ini mewakili rakyat Malaysia umumnya. Saya memang cukup kenal dengan Dr. Kumar dan juga Puan Saras. Dan Dr. Kumar merupakan salah seorang inspirasi. Kalau saya hari ini ada di sini nak berucap tentang human rights, tentang demokrasi, salah seorang tokoh yang mencetuskan inspirasinya adalah Dr. Kumar. Saya ucap terima kasih kepada Dr. Kumar. Kalau manusia macam itu, kerajaan Malaysia boleh buat macam ini, kita semua hancurlah saudara. Ya, kalau Dr. Kumar boleh masuk dalam IO, bayangkan Dr. Kumar, saya tak pernah tengok suara dia tinggi. Saya tak pernah tengok. Banyak kali saya pernah mengikuti dia. Tak pernah. Okey? So, saya rasa ini satu kesilapan besar yang telah dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan juga Menteri Dalam Negeri. Jadi saya harap yang datang hari ini, okey, yang datang hari ini, yang menghadiri hari ini, saya minta teruskan perjuangan sebab kita kena buat ini setiap hari kena buat. Jangan bimbang dengan polis sebab
apa yang kita buat ini dibenarkan dalam undang-undang. Artikel 10, kita boleh berhimpun dengan aman. Kita tak bawa senjata, kita bawa lilin saja. So, apa guna ada undang-undang kalau kita tak menggunakan undang-undang tu? Apa guna kita kata demokrasi kalau kita tak mempraktikkan demokrasi tu? Pengurusi jaringan Perak ya. Saya berterima kasih kerana kawan-kawan hari ini ada di sini dan saya juga. Saya amat kenal dengan Dr. Kumar. Dr. Kumar lah yang memberi semangat dan perjuangan untuk masyarakat kami orang asli. Kami berdoa supaya Dr. Kumar dibebaskan. Hidup! 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 Terima kasih. Okey. Hancur, hancur. Hancur IO. Hancur IO. Salam perjuangan kawan-kawan. Apa khabar semua? Baik. Baik ke? Lagi dia orang bebaskan. Baik ke tak baik? Tak baik. Ya, kita tak baik selagi 6 orang komrad kita tak keluar. Betul ke tak? Okey, sejak 24 Jun 30 rakan kita kena tahan dan esok akan jadi genap 30 hari mereka dalam tahanan dan dibebaskan. 2 Julai 6 komrad kita ditahan dan hari ini adalah genap 23 hari. Sepanjang 23 hari ini kita telah bagi banyak desakan tekanan kepada kerajaan Malaysia. Betul ke tak? Betul. Ramai dekat sini tak tidur malam. Ya. Kita kerja kuat untuk bebaskan 6 aktivis rakyat kita. Okey. Saya begitu pelik ya. Apakah masih kita dalam keadaan darurat selepas 40 tahun EO ni dikeluarkan pada 1969? Akta zalim ini bukan akta sebenarnya ordinance zalim ini. Apakah kita masih dalam keadaan darurat? Bukankah kita satu demokrasi sekarang? Sebab itu saya syorkan selaras dengan syur Royal Recommendation on the Police Management of the Royal Commission in 2005 supaya ordinance darurat ini, iaitu ordinance nombor 5 darurat ini dimansuhkan seperti yang telah disyorkan. Tapi sehingga kini recommendation yang telah dikeluarkan oleh Royal Commission ini juga tidak diendahkan oleh kerajaan Malaysia. Jadi saya pun peliklah, kita dalam keadaan demokrasi sekarang. Dalam demokrasi ini kita tidak perlukan sesuatu ordinance yang digunakan semasa darurat. Ini satu yang duka citakan lah, yang mengecewakan lah, sebab kita tahu ordinans darurat ni banyak pencabulan hak asasi manusia seperti yang telah pun dikemukakan oleh banyak peguam-peguam tu.